Dan ni musim bodoh korang ni. Dulu tipu orang. Nah, ada dah zaman dulu tipu orang, tapi lah kampung tu je. Nah, dan ni tipu se-Malaysia kena tipu. Betul tak? Nah, dulu orang tipu-tipu orang main bawah-bawah pokok abang dia kedai-kedai kopi tak. Dan ni tipu live streaming tipu. Betul tak? Live video, ceramah live tipu orang. Bukan satu hari, bukan satu tahun, bukan 10 bulan. Hari ini kita jadi kerajaan, hari ini tidak ada tol. Kepala otak mum. Tipu dah. Tipu. Ingat ngundi sekali lagi. Wajib data kita bersatu semua yang bernama Islam. Musuh kita ialah harbi yang menggugat orang Islam dan agama Islam di negara kita. Setakat nak duduk ialah kafir-kafir zimmi yang kita beri kelonggaran. Faham tak? Kehormatan dan sebagainya. Tapi kalau kafir sebagai yang ada sekarang, siapa menghina Nabi, menghina Islam, siapa yang tidak bersatu, dia masuk neraka lagi. Faham? Tak kira sekarang parti apa pun, asal Islam wajib bersatu. Faham? Waqtasimu bihablillah jami'ah, bergabung semua sekali atas kitab Allah, atas nama Allah. Wala tafarraqu, jadilah berpecah belah. Betul tak? Ada hikmahnya. Nah. Nah, nak pelawak lagu tu. Jangan pelawak tak baik. Nabi tak ngaku mak laisa minna man ghasya. Bukan umat aku orang yang duk pelawak orang ramai lagu tu. Nah. Tak kira puak mana pun. Minyak naik tak mau.